Oi, Cik Nur, kenapa kau tu? Biasa, Cik. Lagi nak pergi beras. Cik dari mana, Cik? Aku baru sudah balik kondang. Kondang di mana, Cik? Kondang tempat tetangga Ya sebelah. Allah, Cik. Mampir dulu sini kau, Cik. Ya. Aku nak cerita juga. Cepat dikit dah, Pak. Ya Allah, cepat dah dikit. Ya. Cik, Kenapa? tahu tak, Cik? Tadi kami tempat usaha dekai tu, Cik. Lah kancing-kancing balik, Cik. Tidak, kau ni masak dikit ni untuk siapa? Untuk laki ku, Cik. Tahu Biasa, laki ku Mak. tu tak perlu besar. Makannya dikit. Dia tu jadinya makannya. Semak ini paling anu. Ya, Untuk-untuknya tu. Kalau tak cukup. Untuk laki, Cik. Kau, Cik, dah masak apa? Sore hari ni. Oh lah sudah aku tadi. Sudah masak apa kau, Cik? Sambil tu lah. Ya sama tu masak minyak kenonyo, lidah buaya masak, nasi goreng, kipas, goreng gula, lemak lah juga lah Lagi makan yang itu. buntu, Cik. Tahulah serba Ya mahal mak sabi, ini. Cik, mau jika tu, dah terti lagi aku. Cabai mahal. Minyak mahal. Serboy lah, Cik. No, ada kutu babi baik dia kan ni. Sabi, Cik, betul dah. Banyak pula, orang beras ni mahal tu berjualan, no kutu babi ni dia jual. Ada kaya nak, Cik, main ni dah. Macam ada kutu babi mana pula. Sudah, aku dah. Yang aku cerita ini ngorokkan aku. Dah terkering, laut kami lah, sungai kami dah terkering nah. Dah sampai cak lagi nak jedot. Nyari. Oh kau, Nah. dia tadi zoom. Ada pula. Cik Aida, lamanya membuka Cik Bani di sini nak balik. Ya udah, Cik nak balik nian. Ya sudah besok pula. Ya, besok pula kita cerita, Cik. Ya. Ya dah. Aku ada gawe pula. Sip, Nak sip, ngewangi laki Besok aku. kita cerita lagi gosip, Cik. Ya. Lupa Cik, Cik.